Assalamualaikum murid-murid, berjumpa lagi dengan Cikgu Ain. Baik, hari ini kita akan lihat kepada tema pertanian. Kita sambung semula. Baik, apa yang kita akan lihat dalam tema pertanian? Pertama, kita akan lihat bagaimana cara untuk bertutur atau berbicara bagi menganalisis isu semasa berdasarkan petikan yang dibaca. Pertama, langkah dia adalah kita perlu fahamkan kehendak soalan. Langkah kedua, kenal pasti kata kunci soalan. Dan langkah seterusnya ialah susun idea mengikut turutan. Baiklah murid-murid, di sini terdapat sebuah petikan yang untuk kamu baca dan fahami apakah maklumat yang ingin disampaikan. Sila baca petikan ini. Baik murid-murid, bersedia? Kita lihat soalan yang pertama. Nyatakan sejenis buah tropika yang memiliki bentuk yang unik. Ya, jawapannya, buah naga adalah sejenis buah tropika yang memiliki bentuk yang unik kerana memiliki kulit luar seperti duri. Kita lihat soalan yang kedua. Apakah manfaat buah naga kepada kesihatan? Tahniah murid-murid, betul jawapan anda. Terdapat beberapa manfaat kepada kesihatan, antaranya iaitu melambatkan proses penuaan dan mencegah kanser. Bagaimana cara untuk bertutur atau berbicara dengan teratur dan lancar bagi soalan kemahiran berfikir aras tinggi? Langkah pertama, fahamkan kehendak soalan. Langkah kedua, dan langkah seterusnya, susun idea mengikut turutan. Baik, kita terus lihat kepada apakah soalannya. Pada pendapat anda, apakah langkah-langkah untuk mempromosikan buah-buahan tempatan? Sila fikirkan jawapan kamu. Baiklah murid-murid, sila pastikan apabila menjawab soalan kemahiran berfikir aras tinggi dengan memulakan ayat pada pendapat saya. Contoh jawapan, pada pendapat saya, langkah-langkah untuk mempromosikan buah-buahan tempatan ialah peniaga menggunakan platform media sosial seperti TikTok dan Facebook dengan cara berkongsi gambar serta video tentang khasiat dan keunikan buah-buahan tempatan. Seterusnya, pihak kerajaan mengadakan kempen makan buah-buahan tempatan termasuk promosi jualan murah dan acara seperti karnival makan buah-buahan tempatan dan kenduri durian bagi menggalakkan orang ramai makan buah-buahan tempatan. Macam mana? Mudah kan? Baik, itu sahaja murid-murid. Jumpa lagi dalam video akan datang. Sekian, terima kasih.